Assalamualaikum, saya Muhammad Ibn Asfar dan saya Crystal Aizing akan mengupas tajuk kita pada hari ini iaitu Bahan Digital Memperkasa Pendidikan Negara. Selama bertahun-tahun, sistem pendidikan sangat bergantung dengan penggunaan buku dan teknik kapur dan cakap. Namun begitu, kemajuan teknologi kini telah membantu pendidikan untuk beralih kepada penggunaan bahan digital. Dalam era digital hari ini, pendidikan tidak lagi terikat pada papan hitam dan buku teks semata-mata. Di Malaysia, bahan digital mengubah pendidikan di Malaysia dengan menjadikannya lebih dinamik, interaktif dan mudah diakses. Dasar Pendidikan Digital telah dilancarkan pada 28 November 2023 oleh Menteri Pendidikan Fadhina Siddiq bertepatan dengan usaha kerajaan untuk melahirkan generasi fasa digital yang berdaya saing, membabitkan warga pendidik dan murid. Salah satu inisiatif utama yang membantu memperkukuhkan usaha ini ialah platform Delima, iaitu Digital Educational Learning Initiative Malaysia yang diperkenalkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Platform ini memberi akses kepada pelbagai bahan digital kepada guru, murid dan ibu bapa sekaligus membantu merentasi sempadan ilmu. Integrasi bahan digital dalam bilik darjah memberikan impak besar kepada murid, antaranya menjadikan pembelajaran lebih menarik. Dengan video interaktif dan animasi, murid mudah memahami konsep sukar. Selain itu, mampu meningkatkan motivasi para pelajar. Pembelajaran secara digital memberikan pengalaman yang lebih menyeronokkan dan interaktif. Seterusnya, integrasi ini juga memupuk kemahiran digital. Penggunaan bahan digital menggalakkan kemahiran seperti pemikiran kritis, penyelesaian masalah dan literasi digital. Ini penting untuk menyediakan generasi masa depan yang berdaya saing di peringkat global. Contohnya, platform Delima menyediakan akses kepada buku teks digital, video pembelajaran, simulasi dan kuis interaktif. Bahan digital juga mengubah cara guru mengajar, menjadikan pengajaran lebih efektif serta mampu menyampaikan maklumat dengan lebih visual dan interaktif. Selain itu, guru boleh merancang pengajaran dengan lebih kreatif dan boleh menyesuaikan bahan mengikut tahap kebolehan murid menjadikan pembelajaran lebih berkesan. Di samping itu, juga menggalakkan pembelajaran kolaboratif dengan akses kepada bahan dari luar negara seperti jurnal pendidikan, video antarabangsa dan projek kerjasama maya, murid dan guru berpeluang menimba ilmu dari pelbagai perspektif global. Penggunaan bahan digital bukan sahaja memberi kesan kepada murid dan guru, tetapi juga memperkasa sistem pendidikan negara. Antara impaknya ialah akses pendidikan yang lebih luas. Murid di kawasan pedalaman boleh mengakses bahan pembelajaran sama seperti murid di bandar. Hal ini membantu murid yang tinggal di kawasan pedalaman atau yang menghadapi kekangan untuk hadir ke sekolah. Pembelajaran tidak lagi terhad oleh lokasi atau waktu. Seterusnya, penggunaan bahan digital juga menjadikan Malaysia lebih berdaya saing. Dengan penggunaan teknologi dalam pendidikan, Malaysia dapat melahirkan generasi yang berkemahiran tinggi dalam bidang digital. Di samping itu, juga menyokong inisiatif pendidikan negara. Seiring dengan pelan pembangunan pendidikan Malaysia, bahan digital membantu mencapai pendidikan berkualiti dan inklusif. Kesannya, jurang digital dapat dikurangkan dan kemahiran digital dalam kalangan murid serta guru dapat dipertingkatkan. Pendidikan digital bukan lagi pilihan, tetapi satu keperluan. Malaysia sedang melangkah ke hadapan dalam era pendidikan moden. Bersama-sama, kita membina masa depan yang lebih cerah dengan ilmu dan teknologi.